Assalamualaikum, selamat pagi. Jadi pada kali ini kita nak teruskan projek untuk pasang sistem hazard light ataupun lampu kecemasan lah di motosikal Wistrom. Manakala motosikal ni tak didatangkan dengan switch ataupun fungsi untuk lampu kecemasan, jadi kita perlu modify sedikit lah. Jadi bahan utama yang perlu kita ada adalah dua jenis diode ni, dan kita akan sambungkan dengan relay yang sedia ada. Jadi kita tak perlu tukar relay yang lain lah, kita akan guna relay yang original. Kemudian kita gabungkan dengan diode jenis kalau nampak ni IN okay, 5408. Jadi boleh pergi mana-mana kedai elektronik dan cari beli dua jenis diode ya, yang kita akan gunakan untuk sistem hazard light bagi motosikal Wistrom 250 SX. Okay, jadi kita akan bengkokkan kaki diode ni untuk kita bateri ataupun solder. Jadi yang bahagian positif kita tak gabung lah, kita hanya gabungkan bahagian positif sebelah diode. Sebabnya di bahagian negatif diode ni sebelah kita akan sambung dengan signal indikator sebelah kanan, dan sebelah lagi kita akan sambung dengan signal indikator sebelah kiri. Okay, jadi di bahagian positif diode kita akan gabung dan kita akan sambungkan dengan switch lah di bahagian positif switch. Okay, jadi setelah kita cuba tadi, untuk solder dia agak payah sikit lah. Jadi kita ambil langkah yang mudah, kita beli connector jenis macam ni, ambil yang kecil lah. Okay. Kemudian kita potong sikit bahagian tepi dia supaya betul-betul rapat, kemudian kita masukkan. Okay. Jadi dia lebih mudah lah. Okay, jadi sekarang kita dah sambung lah. Okay, kalau tengok kita punya diode, kemudian wayar warna brown atau coklat ni kita akan sambung ke switch. Okay, jadi kita dah sambung ke bahagian negatif diode. Okay, satu wayar yang berwarna hijau, satu yang berwarna ungu. Okay, warna wayar ni tak kisah sebenarnya, boleh sama ada apa-apa boleh, cumanya nak memudahkan lah, dan nak bagi sama dengan wayar original yang berada di motosikal Wistrom. Nanti saya akan tunjuk lah bila siap. Okay, jadi sekarang kita akan masukkan heat shrink ni dan kita akan bakar lah supaya sambungan tu melekat. Okay, jadi kita dah siap panaskan heat shrink ni, dan kita akan masuk ke dalam bekas custom yang kita telah beli lah. Okay, tengok, dan kita akan tutup. Okay, kalau rasa perlu kita boleh balut dengan pita hitam tu lah. Okay, jadi perkara kedua yang perlu kita ada adalah connector jenis bullet ni, kita panggil bullet shape lah. Satu yang male, satu yang female. Sebab apa, nanti yang male ni kita akan masuk ke dalam lubang di soket original untuk signal indikator di motor kita lah. Dia adalah modul hazard light, okay, yang telah siap. Jadi ini kita akan sambungkan ke switch. Okay, yang sebelah sini akan ke signal indikator kiri dan kanan lah. Okay, jadi kita akan buka dulu bahagian signal di motor kita. Okay, jadi nak buka untuk akses ke ruang signal, soket signal lah, kita buka dulu kursi belakang. Okay, dah buka. Okay, jadi kita nampak ni. Okay, jadi kita buka dulu nut ni, gunakan Allen key size 5 mm. Okay, dah pusing sampai habis, kita cabut, simpan elok. Okay, ni kita boleh letak dulu tepi, dan ni kita boleh cabut keluar. Okay. Okay. Okay, jadi kalau tengok di bahagian belakang ni, okay, kita boleh tarik keluar.
Okey. Jadi nanti kita akan cabut soket signal indicator dan kita akan masukkan modul hazard light yang kita dah buat lah. Okey, jadi soket mana kita nak cabut? Okey, kalau kita tarik cover ni di pada hujung ni, kita tengok ada unggu, yang ni terkos biru. Okey, jadi kita fokus pada dua kabel ni je. Kita akan cabut soket warna ungu dan soket warna biru ni lah untuk kita sambungkan ke modul. Okey, jadi untuk cabut ni dia mungkin agak ketat sikit lah, jadi kita kena main-main sikit dengan dia punya penyambungan ni. Okey, cabut. Okey, jadi kita ambil modul. Okey, modul hazard light ni, dan yang kita tak kisah mana-mana, kita cocok je. Jadi disebabkan saya buat warna berbeza, jadi satu warna tu kita cocok ke yang warna biru, satu warna lagi kita cocok ke warna ungu. Jadi mudah lah. Dan yang ungu tadi kita cocok balik. Dan warna turquoise tadi cocok dengan turquoise lah. Ungu dengan ungu. Okey, ungu dengan ungu. Turquoise atau biru dengan biru lah. Okey. Jadi dah siap lah. Nanti kita akan kemaskan. Dan yang ni kita akan sambung ke positif switch lah. Okey, jadi yang warna perang ni, coklat ni, kita sambung ke positif switch lah, Kinway switch. Okey, sambung, kita bawa ke lalu bawah, naik ke depan lah. Okey, dan satu lagi, wayar negatif daripada switch kita akan sambung ke relay flasher relay. Okey, kita akan sambung ke flasher relay. Kalau kita nak sambung, kita tanggalkan relay flasher relay ni daripada housing rumah je lah. Okey, kemudian kita cabut, dan kita nak select kabel negatif switch ni di bahagian load. Ni nampak L tu load, yang atas ni flasher. Kita nak masuk ke load lah. Okey, nampak lubang kecil tu, kita selit di situ. Kita kena pastikan lebihan wayar ni dia panjang lah, supaya mudah bila selepas kita selit, kita nak tutup balik soket ni. Kalau tak, nanti soket ni dia sangkut dekat penebat wayar ni lah. Masukkan daripada atas keluar ke bawah. Okey, kita kemaskan. Okey, dan kita lipat dia macam tu. Lepas tu kita boleh terus ambil soket dan kita tutup lah. Okey, siap. Ni kita masukkan balik relay, flash relay ni dekat dia punya tapak lah. Sebab tak nanti dia goyang-goyang. Okey, dia siap wayar kita. Kita nak kemaskan bahagian belakang ni. Kita tolak balik pelindung ni masuk. Biar modul kita pun berada dekat dalam pelindung getah ni lah. Okey, siap. Tutup balik. Okey, masuk sini. Dan kita nak balik lah. Okey, dah ketat. Jadi dah siap, kita tutup balik kursi. Okey, jangan lupa bahagian depan dulu. Okey, dan kita tutup kursi belakang. Okey, siap. Sekarang kita nak tengok hasil ya. Okey, kita hidupkan motor. Okey, kita cuba. Okey, ni signal sebelah kiri. Okey,
sini sebelah kiri. Okey, kiri. Okey, sini sebelah kanan. Okey, nyala. Okey, sini sebelah kanan. Okey, kita off dulu. Okey, ni switch untuk hazard light lah. Okey, dua-dua nyala. Okey, cantik. Okey. Okey, kalau ada apa-apa pertanyaan, okey, boleh komen je. Terima kasih.